Hello everyone, it's Zahir. Orang yang ini bahas hadis. Okay guys, so hari ni baru saya berkesempatan untuk buat konten yang dah lama kita tak buat. Sebab patutnya konten ni masa Raya Haji saya post hari tu. So tak dapat, saya just ambil montage je dulu apa yang saya buat time tu. Yang saya cakap saya balik Terengganu ada nak buat something dekat kereta saya. So hari ni adalah reaction untuk budak-budak AI semua mendengarkan suara indah Rocky saya. So sekarang ni kita orang memang tengah training. Dia orang ni tak tahulah bola baling ke bola sepak ke futsal ke benda. Ini adalah orang-orang yang cuba sedar diri lah nak kurus. Yang ini adalah orang-orang yang tak sedar diri lagi nak kurus ya. Di situ kita ada muka Aira, muka Farida. Dan ni macam biasa malas ni ya. So kita akan tunggu diorang siap training. Baru kita akan dengarlah reaction suara Rocky yang merdu. Atika dah ready ke nak dengar suara Rocky baru? Ready. Bunyi dia macam mana? Gepak-gepak gebung-gebung. Iaitu Aira dengan Farida dulu kot. Gepak-gepak gembus-gembus. Okay, so stay tune. Hari ni kita orang dah siap bermain-main dengan main-main. Mesti reaction ad kan? Ad siapa? Kan ads. Kan. Mak, boleh dok mak? Boleh sah. Sayang. Dah sah. Tak salah mak. Nak Aiman je lah. Ambil lah Aiman. Aiman. Risha, betul nak mahal. Betul nak Aiman. Tak, Risha nak salah ni saja. Semua ni sana. Of course lah. Dah lah yang orang punya. Selagi boleh tibai, kita tibai je. Apalah. Aiman. Dia dah tak Cina dah. Dia dah jadi bertambah Irun. Buat air ni. So sekarang kita menuju ke kereta saya. Kalau korang dah dengar tadi tu, korang diam-diam je. Sebab sekarang ni time untuk AI pula yang akan mendengar suara merdu. Nak suruh mak lah buat. Ni saya takut. Kalau orang marah mak je. Berlenggang dia berjalan, si gadis kesayangan manja jelingan yang manja. Menuju dia ke Myvidi, kau tanya ada kafe di sini, ada Rocky. Duduk belakang lah. Nisa siapa tu? Kau start dulu. Pergilah belakang. Okay, jap. Sus paru siapa? Mana? Ini masa Raya Haji saya post hari tu. So tak dapat, saya just ambil montage je dulu apa yang saya buat time tu. Yang saya cakap saya balik Terengganu ada nak buat something dekat kereta saya. Wih, subhanallah. Tambah point bank. Gila lah. Kau remake sebenarnya kan? Apa nak tekan? Aku tak boleh tekan aja. Marah-marah dia. Remake aku tekan itu saja. Macam mana? Takut. Gila. Aku tunggu tu je tadi. Yang ni off, yang ni on. Dah on. Dah ada on off.
Aduh, sayanglah Datuk tak ada. Oh, Datuk tak ada. Biasa benda gini aku. Tapi nanti bila ada game apa ni, main Azaz mu boleh lah, mu boleh pergi lah. Boleh lawan. Boleh lawan lah. So Kopi dia tak patah ni dah. Ni baru buat agak ni. Saya hati tu kan aku kata aku nak balik, aku nak buat something. berapa lah, reveal lah berapa harga? Adalah. Habis berapa bila? Harga kasih terlebih sayang. Berapa? Adalah. Cakap lah. Mana tahu orang nak ni, orang nak pergi Oh, buat. dah lawan kan Aizah? Oi. Aizah betul. Balik. Jangan jilu kan copot. Jangan dah. Pi dulu. Pi dulu. Betul. Okey dah. Tadi. Okey. Pi dah ke? Uish. Ayo dah, apa esok ni? Apa jadi gini? Serah, esok ni apa ni? Macam longgar. Longgar. Apa gitu lah? Apa Ira? Longgar? Ya. Oh, sudah Ira. Tahu tak, macam tak Aizah macam tu? Pada apa yang Aizah ada? Sudah Ira. Habis kereta Ira. Lupa. Sudah. Bilang lupa tu mak. Kata buka dingin. Ada break kan ni? Ada break. Apa? Tak tahu ke mana? Mana kita takut? Oh, cepat. Ni. Kunci ni. Kunci. Apa nak bawa kan? Dah cumi gelap. Bye-bye. Wah, joki. Tak nampak. Nampak. Hai sayang. Silap. Janganlah macam tu, Aufan. Kita Nisa tak review Abang Aufan. Nisa review Aiman dengan Irfan je. Main denyut sekarang. Tak baik Nisa. Ni dulu. Saya dah pergi hantar Aufan set. Bila tu? Mati over lah dulu konten itu reaction ni dah rasa tak sampai 5 minit pun. Sebab orang lain tak tahu pergi mana. Kita gerak dia ni. Aira bawa. Semua jatuh dah. Jatuh semua gerak. Bulan kena ubah. Tak ada. Apa? Ustaz ni belum dah. Dah lupa. Janganlah sia kat Aira. Memang kalau dia buat laju tak kira accident lah. Sebab apa? Sebab ada Al-Quran. Kereta dia penuh dengan iman. Ui, sejuk kereta kan macam bahaya. Allah Muhammad. Ni bagus lah. Selamat lah. Amak. Selamat. Boleh langgur. Boleh Aira. Awak berambut? Rambut lah. Rambut? Berambus. Boleh berambut kan lah? Oh, ni pada nak balik tu. Tak mau masuk. Kau boleh get. Nak pergi ngedik. Lagi mendik lah. Lagi dik lah. Apa barang apa mau itu? Kenapa lelaki tak bawa kereta? Kenapa you Tak buat review. nak review? Nak buat review. Kenapa you tak bawa kereta? Kereta dia. Kereta dia. Oh, okey. Faham. Hati-hati. Pak Pia bagi reaction. Okay. So hari ni saya nak cakap kat Pak Ikan Pia, saya akan review someone dalam kereta. Ni jadi samtu dah ni. Jadi someone dah ni. Okay, Pak Pia. Pak Pia akan datang sini sebab saya akan review orang-orang yang penting dalam hidup saya. Orang ni ada di dalam kereta. Dah ready ke? Dah. Saya rasa anda pergi ambil sini je lah. Finally Nisa dia akan reveal lah dia punya. Dia Kau tengok semalam cakap. Dia ni suka terbang. Fly me to the moon. Okay. Satu, kita kata dulu. 1, 2, 3. Ya. Malang ni nak. Weh, bogok ni tutup balik. Ni bukan terbang ni. Takutlah. Hidup belakang. Duduk belakang. Awak. Duduk belakang. Belakang sebenarnya. Muka depan. Ni bukan terbang ni. Ni terjun. Oh, dengar dia. Ni tutup ni. Ni tutup. Tak dengar macam. Lagi tak berani ke? Dia kena Nisa tak kisah. Tunggulah PJJ tu nanti.
Orang bukan saya saja tau tak nak buat exhaust. Sponsor exhaust tu ramai sangat. Sabar Kau nak pilih mana satu? Tak tahu. Bunyi apa? Nak bunyi apa? Motorboat. Apa PJA nak buat ni ke? Tak nak. Aku nak start. PJJ. Manager dah. Okey. Salah. Ya PJA ni. PJA tu ke kata manja tu. Mana lagi? Tanya apa dapat ke BN lah sekarang. Nisa lepas ni remake. Lepas ni remake Nisa bagi letak top. Oh, habis lagi abok dia. 2,000. Okay guys. Mantap. Tahniah. Exhaust bunyi sedap. Boleh lah tu buat bising kat dataran mereka. Ini buat exhaust duduk rumah. Buat exhaust. Kenapa masuk konten Alif lah? Bagi hands off. Saya lah konten tu semua lalok. Guys, saya sumpah saya nak balik dah. Saya dah tak ada orang lah. Memang konten ni sekejap je. Just nak bagi tahu je. Kalau aku balik ni. Apa nak ikut? Saya balik. PA Nisa mana? Ini so dekat rumah. Tidak. Ikut Fah. Yalah. So guys, konten saya sampai di sini sahaja. Buang yang keruh, ambil yang jenis. Buang yang huduh. So guys, konten saya sampai di sini sahaja. Minta maaf kalau amat serabut sebab saya faham dia orang lepas training memang dah tak ada orang sangat kat sini and dia orang penat. Panas pula. Ya betul. Panas ni. So dia mau tu random lah benda. Ya. Tapi nak konten ni lah benar. Tapi tak ada reaction mana lah. Saya pun training lagi penat. Lagi lepas pun training lagi. Relos lah training. Training ni. Patut pasang ni. So guys, hati saya sampai di sini saja. Korang jangan lupa like, comment, subscribe. Kita jumpa di next content. Bye bye. Bye.